merantau yang mengajar pendidikan di Bandung. Kami 2016 dulu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang anak dulu, ada masa miskin dan masa perjuangan. Tujuan waktu kepada almarhum diucap pertama terima kasih, yang kedua bila beliau mengetahui dengan salah untuk dalam perbuatan, perkataan dan sebagainya, beliau memberi pada beliau almarhum beliau mereka maaf berai-rai hal, maaf berai-rai pada orang tua. Untuk kami maaf dari beliau.